Hai, saya pemancing ulung. Hari ini saya ingin berkongsi cara penggunaan umpan ulung. Okey, bahan-bahan yang perlu ada, kita sediakan bekas. Okey, roti Mighty White yang antara yang roti yang sesuai untuk digunakan. Lepas tu kita gunakan gunting. Pastikan gunting tu yang tajam Lepas tu yang paling penting sekali, kita mestilah ada umpan. Umpan ulung. Okey. Okey, langkah pertama kita sediakan sebungkus roti. Untuk kita potong dadu macam ni lah. Kita potong roti tu, kita buang kulit-kulit dia yang hangit-hangit ni. Okey, kita potong biar lambat. Janji cantik. Lepas kita potong macam ni, kita lawan arah dia. Supaya dia tak jadi penyek tau, dia jadi bantal. Tengok jadi bantal. Dia tak cantik je kan. Roti ni bukan ikan je suka. Kalau kita makan pun best tau. Sedap. Apabila kita dah selesai potong roti tu, kita jagalah sikit bersih kolam ni. Kalau kita buat bersepah-sepah gini, semut banyak tau. Kalau semut banyak, bolehlah nak menyupah kan. Kena gigit dengan semut. Okey. Okey, kita untuk mendapatkan hasil yang lebih mantap dan lebih power, kita gunakan umpan power betik diraja, dan kita menggunakan icing pisang lah. Okey, lepas ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk setting kedua-dua bahan ni untuk digabungkan sekali. Okey, kita buka umpan ni. Okey, kita buka dan ni icing pisang Star Brand. Kita masukkan icing pisang ni sebanyak 4 penutup. Sebanyak 4 penutup. Jangan lebih, jangan kurang. Kita masuk 4 penutup. Okey. Okey, dah selesai 4 penutup. Masuk icing pisang tadi 4 penutup. Kita tutup umpan ni. Lepas tu kita goncang. Kita goncang dia. Okey, kalau lebih baik, lepas kita dah setting macam tu tadi, kita jemur umpan ni tadi Lepas kita setting umpan ni tadi, kita jemur umpan ni selama 3 hari. Masukkan 8 penutup. 8 penutup umpan ni. Okey, tadi dah 4. Ini kita 4 lagi. Lepas kita ambil penutup, kita tutup, kita goncang, shakekan dia. Goncang je. Lepas kita goncang, kita tengok hasil dia. Okey, dah rata kan. Siap tu, kita perap dalam 15 minit, baru kita buat main. Okey, faham tak? Lepas 15 minit kita perap, kita gunakan perambut lebih kurang setingkat lah. Satu pendek dan satu panjang. Okey, cara roti macam ni, yang pendek ni, kita masuk roti. Lepas tu yang tali yang panjang ni, kita buat gantung. Teknik pun main peranan.
yang pendek tadi, kita kepalkan dia. Kita ambil roti sikit, kita kepalkan. Jangan kepal besar-besar, kecil-kecil je. Tengok ni, nampak tak? Okey, ni hasil dia. Satu dadu, satu kita kepal. Okay, kita masukkan umpan sini. Lepas tu pastikan ada batu ladung hidup tau. Ini bahaya ni. Jom. Lepas batu tu jatuh dalam air tu, kita biar dulu. Bagi batu tu jatuh dulu. Lepas tu baru kita setting kayuhan. Buat slow-slow. 1, 2, 3. Keadaan ni dalam air tu dia terapung tu. Atas kehendak kita, ketinggian mana kita nak. Okey, tegangkan tali tu. Alright. Tamat sudah rancangan kita hari ini. Saya sudah menerangkan cara penggunaan umpan ulung dengan detail sekali lah. Sekiranya anda tidak faham, boleh hubungi saya 019 941 4610. Okey, pastikan produk kami produk yang original dan umpan ulung PU Global Network. Okey, segala usaha dan ikhtiar kita, semua rezeki kita datangnya daripada Allah. Bermana saya pembuat umpan ulung ini mengucapkan terima kasih pada sokongan anda semualah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang sebab kekurangan tu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.